الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Setelah kita memperingati peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah pula kita mengambil peringatan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa kewafatan itu menjadi ujian yang sangat dahsyat dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang sedang bergembira dengan kemenangan Islam. Setelah Mekah dapat dibebaskan daripada jahiliyah, kabilah-kabilah Arab berduyun-duyun menyerah diri dan menganut agama Islam. Kemenangan yang sangat mengembirakan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala telah menguji generasi awal umat Islam. Para sahabat radhiyallahu anhum mengalami peristiwa kewafatan atau kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja mereka menerima berita yang sedih, bahkan mereka mengalami ancaman yang sangat dahsyat apabila sebahagian besar kabilah-kabilah Arab yang sudah masuk Islam murtad, keluar daripada agama Islam, mengangkat senjata untuk menghapuskan Islam yang berpusat di Mekah dan Madinah. Kalangan murtad ini disokong oleh kuasa-kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, yang menganggap Islam adalah bahaya kepada mereka. Pada adatnya, cahaya Islam dapat dipadamkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir.
Di saat yang sangat mencabar ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan ketokohan dan kehebatannya mengganti memimpin negara selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua para sahabat dalam kesedihan dan kebingungan, Abu Bakar radhiyallahu anhu bangkit menyampaikan ucapan di Masjid Nabawi. Antara lain mengatakan, "Ayyuhan nas, fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutila anqalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin." Wahai semua manusia yang hadir, ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, tidak mati sekali-kali. Tiadalah Muhammad, malaikat dia seorang rasul yang dilantik oleh Allah. Telah berlalu sebelum daripadanya rasul-rasul yang lain yang sudah mati meninggal dunia. Adakah sekiranya Muhammad mati atau dibunuh di medan perang, maka tumit-tumit kamu berpusing, berpaling tadah daripada Islam. Barang siapa yang tumitnya berpusing, berpaling tadah daripada Islam, dia tidak memberi apa-apa mudarat sedikit pun kepada Allah. Allah memberi ganjaran dan pahala kepada mereka yang bersyukur. Kesyukuran yang paling besar, kesyukuran di atas nikmat Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dilantik menjadi khalifah yang pertama, menyusun bala tentera menghadapi kabilah-kabilah yang murtad. Para sahabat radhiyallahu anhum mengalahkan kumpulan yang murtad, termasuk yang diragui kemurtadannya apabila mereka mengatakan zakat tidak wajib, masih mendirikan sembahyang. Mereka menentang pusat kerajaan Islam di Madinah. Bala tentera Islam yang ditugaskan untuk memerangi kawasan itu sebelum melancarkan peperangan mendengar azan subuh yang berdayu. Demi mendengar azan subuh melahunkan suara bang, mereka menjadi ragu untuk menghadapi kalangan yang masih bersembahyang ini. Mereka pulang ke Madinah, menemui khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakar mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Rasulullah SAW telah pernah bersabda, aku diperintah supaya memerangi mereka sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah, mengaku tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat. Selepas itu dipeliharalah darah-darah mereka, diri mereka dan harta mereka, mereka dengan hak yang dinyatakan oleh Islam. Sesungguhnya mereka telah membatalkan hak Allah yang diwajibkan kepada mereka. Demi Allah, sekiranya mereka menafikan hak yang diberi kepada Allah,
walaupun seharga tali unta yang kecil dan murah, aku memeranginya. Maka para sahabat bangkit menghapuskan kalangan yang murtad ini. Berakhir dengan Allah menyelamatkan Islam. Setelah pemerintahan diganti oleh pimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang kemudian daripadanya, Abu Bakar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Allah mengurniakan kemenangan, menumbangkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Parsi dan Rom, kuasa besar dunia, jatuh dan tumbang. Islam berkembang ke seluruh pelosok timur dan barat, menjadi kuasa besar yang tunggal. Allah menjadikan kehidupan dunia ini mengalami pasang dan surut, rebah dan bangun, menang dan kalah. Di zaman kerajaan Abbasiyah, umat Islam mengalami serangan pemikiran. Lahirnya falsafah yang mencipta ajaran-ajaran yang merosakkan akidah umat Islam. Lebih membahayakan ajaran ini dianut oleh khalifah-khalifah Islam sendiri, menjadi pahaman yang dianut oleh negara. Allah menyelamatkan dengan bangkitnya ulama-ulama Islam. Walaupun ulama-ulama ini dihukum pancung, mereka silih berganti mempertahankan Islam. Berakhir dengan ajaran Islam yang sebenar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman mutaakhir yang dialami oleh kita pada hari ini, kejatuhan kuasa besar pemerintahan Islam menyebabkan tanah air umat Islam dijajah oleh musuh-musuh Islam. Umat Islam dilemah dan dilumpuhkan, dilaga-lagakan oleh musuh Islam. Umat Islam diratah. Berlaku apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tada'a alaikumul kama tada'a al-akatu ala khas'atiha. Kamu umat Islam akan diratah oleh musuh sebagaimana meratahnya orang-orang mengelilingi hidangan makanan yang lazat. Faqala qailun aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya, adakah jumlah kita di masa itu sedikit wahai Rasulullah? Qala la, fa innakum katsir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl wa la yanza'anna Allahu al-mahabata minkum fi qulubi aduwikum wa la yaqdifanna Allahu fi qulubikumul wahad. Kamu ramai, jumlah yang banyak, tetapi macam banyaknya buih dan sapah sarap yang dihanyut oleh air banjir. Kamu dalam keadaan lemah, jumlah yang ramai, tapi macam buih yang dihanyut, sampah sarap yang dihanyut. Allah menghilangkan kehebatan kamu yang ada dalam diri musuh. Allah mencampakkan dalam hati kamu penyakit alwahan, penyakit hina dan lemah. Sahabat bertanya, mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit alwahan itu wahai Rasulullah? Sabdanya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit kasihkan dunia dan takutkan mati. Ini penyakit yang dilanda oleh umat Islam di zaman mutaakhir, sehingga mereka diratah dan dimamah oleh musuh-musuh mereka di seluruh pelosok dunia. Namun Allah tidak mengizinkan cahaya Islam dipadamkan. Hanya mereka yang bersama dengan Islam sahaja yang selamat, yang sanggup rebah dan bangun bersama Islam, tenggelam timbul bersama dengan Islam. Mereka menyeleweng daripada Islam, yang melarikan diri di masa surut, di masa Islam dalam keadaan lemah.
tidak selamat di dunia dan tidak selamat di hari akhirat. Marilah kita bersama dengan Islam, persaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah, Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Islam, agama yang benar, menzahirkan Islam ini mengatasi segala agama dan ajaran yang lain walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahaja yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Marilah kita menjauhkan diri dan menentang perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam, kerana semua perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam itu menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.